Ini sekolah kami, Tuanku Muhammad School, aka TMS. 100 tahun yang dulu, sekolah ni semua lelaki. Bangunan sebelah tu pula, Tunku Syah School, aka TKS. Semua belajar perempuan. आँखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है. Dah, jangan berangan. Ini bukan cerita yang korang fikirkan. Ini kawan aku, Alif. Cita-cita dia nak jadi abang bomba. Sekarang tengah kumpul duit sebab nak beli uniform kadet bomba. Ni pula Khairuniza Amin. Cita-cita nak jadi content creator dalam bidang masakan. Hari-hari belajar masak dan buat live dengan telefon abah dia lah. Dia pun tengah kumpul duit juga nak beli telefon sendiri. Yang ni aku. Nama aku Aziz. Cita-cita aku nak jadi komposer, ahli muzik. Aku dah lama menabung nak beli gitar idaman ni. Dan ini kisah kami. Aku sampai dulu. Lambat sikit je, sakit perut. Apa pasal kau tak follow kat IG? Kau ingat kau artis? Aku punya follower dah dekat 3,000 dah ni. Hai korang. Amboi. Pergi masuk cepat. Teramat teguh setianya, jangan kata sentiasa bersemangat. Cikgu ada satu pengumuman. Minggu depan dah nak puasa. Jadi sekolah kita akan buat satu program. Program ni diberi nama sebagai Kejar Pahala Rezeki Duit Raya. Okey? Program ni senang je. Sekolah kita akan buat program ni. Kamu buat aktiviti ni senang je. Okey? Aktiviti yang kamu akan buat ialah kamu pergi cari cikgu, tolong cikgu. Tolong cikgu, dapat duit raya, dapat pahala. Okey, senang je. Tapi syarat dia kena buat pada waktu rehat lah. Ayah, jom makan. Sedap tak? Sedap. Kai ada duit sikit ni, ayah ambil lah. Tak apalah. Tu kan duit Kai. Ayah ambil je lah, ayah simpan je Terima kasih Kai.
Nah, duit untuk kau. Yeay, dapat duit raya. Terima kasih kau. Mak aku cakap, Allah nak hantar rezeki macam-macam cara. Weh, nanti jangan lupa rayu mak aku tau. Okey.